Anak makan nasi dengan ayam je, tapi sayur letak tepi. Macam mana nak suruh anak makan ni? Anda sedang alami masalah ni? Hati-hati. Risau nanti anak menjadi seorang yang picky eater. Nak tahu solutionnya? Tunggu kami kupas topik ini dalam episod seterusnya. Dalam siri Borak Dok kali ini, Dr. Nisa akan bincangkan topik pemakanan dalam kanak-kanak, iaitu anak yang picky eater dapat ke membesar dengan optimum? Dan sesiapa yang bertuah akan memenangi 4 voucher Touch and Go bernilai RM50 khas setiap seorang. Nak tahu tak macam mana nak menang? Jangan lupa tonton episod Borak Dok seterusnya kerana semua butiran ada di situ. Stay tune. Hai, saya Dr. Nisa Khalil, pakar kanak-kanak. Berjumpa lagi kita dalam episod Borak Dok kali ini. Kanak-kanak memilih makan memang isu yang selalu terjadi. Saya akan share kejap lagi apa yang parents boleh buat. Tunggu, okay? Picky eater ni terjadi ada banyak sebab. Sebab utamanya, 1. Neofobia makanan, iaitu takut makanan baru. 2. Dia ada sejarah trauma makanan, contohnya macam pernah tercekik. 3. Tabiat pemakanan ibu bapa juga. 4. Kaedah dan kawalan pemberian makanan, terlalu tegas ataupun sambil lewa. 5. Mereka ada sensitiviti rasa yang tinggi dan lain-lain juga akan jadi faktor. Punca-punca lain adalah masalah kesihatan sepertinya masalah oral, masalah reflux gastroesophagus iaitu GERD dan juga alahan. Selalunya ia berlaku pada usia 1.5 tahun atau 3 tahun dan bila kanak-kanak ni umur 6 tahun, mereka tak lagi memilih makanan. Parents boleh perhatikan tanda-tanda ni. Contohnya, anak tu menjadi cranky atau letih pada waktu makan. Mereka tak nak makan. Mereka muntahkan makanan. Mereka tidak mahu disuap. Dia macam tolak sudu dan palingkan muka dan tutup mulut. Okey? Dan paling ketara sekali, anak anda hanya makan makanan yang sama saja. Pertama sekali, galakkan untuk makan bersama-sama. Elakkan juga daripada anak-anak yang lain bergaduh semasa makan. Anda juga boleh libatkan anak semasa memasak. Selain itu, anda boleh letakkan menu baru di sebelah makanan yang mereka sudah biasa, yang dah suka. Masa ni anda boleh galakkan dia menyentuh, menghidu, menjilat atau merasai makanan yang baru tu. Kadang-kadang anak ni dia tak nak rasa ketinggalan sebab makanan dia berbeza dengan orang lain. Jadi, anda boleh berikan makanan yang sama tapi portion yang kecil. Kalau anak masih lagi memilih makanan picky eater, ibu bapa boleh pertimbangkan susu tepung yang dirumus khas untuk kanak-kanak. Carilah susu yang ada kandungan protein yang tinggi, kalsium, zat besi, vitamin A, D dan E, tinggi nutrien untuk bantu lengkapkan keperluan zat walaupun anak makan sikit. Dan kalau di dalam susu mengandungi 9-EAA adalah lebih baik sebab ia blok binaan dalam protein untuk menyokong pertumbuhan tulang dan otot si manja. Ibu bapa di luar sana, ingat ya, anda yang kena tentukan apa yang hendak diberi kepada anak. Bukan anak yang tentukan apa yang dia nak makan. Parents boleh track tumbesaran anak mengikut carta tumbesaran WHO. Selagi mana corak tumbesarannya progresif dan meningkat, si cili ini masih dikira membesar dengan baik. Nak lagi senang, anda boleh gunakan alat kesihatan graf tumbesaran kanak-kanak di website Hello Doktor tau. Harap parents di luar sana kekal semangat untuk berikan menu berkhasiat sepanjang tempoh untuk memastikan anak anda membesar seperti kanak-kanak yang lain. Membantu tak info-info yang Dr. Nisa kongsikan? Kalau anda sedang mengalami masalah ini, jangan lupa ikut tips-tips tersebut. Untuk menang voucher Touch and Go bernilai RM50 setiap seorang, mudah je. Anda perlu kongsikan gambar si manja, makan menu kegemaran mereka dan tag Hello Doktor dalam posting anda. Siapa tahu, anda mungkin tergolong dalam 4 pemenang yang bertuah. Sertai sekarang dan semoga kita berjumpa dalam siri Borak Dok yang akan datang. Bye-bye!